Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai dah sudah program Ziarah Mahabbah, yang mana pada kali ini program Ziarah Mahabbah telah diadakan di Kampung Pekanbaru, Kuala Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Pekanbaru, Kuala Besut ini. Diharapkan dengan kotak infak yang telah disampaikan dapatlah meringankan sedikit beban dalam menghadapi musim hujung. Saya Muhammad Faizal Muhammad Noor, pengunduh Pekanbaru, mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana hari ini dapat menyampaikan sumbangan sedikit kepada senaf di Kampung Pekanbaru. Bila aksiden? 19 bulan 12. Hampir setahun. Hampir setahun. Ada patah ke? Patah. Dia patah. Masuk usia. Daripada sini sampai ke bawah. Oh, tu. Ratus Bawah. sini. Bawah tengah-tengah. Oh, tengah. Patah tulis alif tu atas. Tu dia belakang ni. Lepas tu ni dia acil. Tapak kaki. Tapak. Ya. Lepas tu ni kira okey dah ni. Okey kalau duduk gitu, nak betah gitu. Maknanya lu ni memang nak jalan pakai tukar aku. Pakai hak ni lah. Jalan tu. Boleh Abang Mi cerita macam mana boleh aksiden tu kejadian tu lakukan. Saya masa tu nak pergi semaya asar. Dapat tu juga. Dependnya lah. Dapat tu. Lepas tu saya ingat sangat saya berhenti. Berhenti cabai lah. Cabai tu tengok ke kanan. Lepas tu tak tahu. Kena tepuh belakang. Tepuh belakang. Mutu kan mutu. Oh, mutu. Tak khabar lah. Tak khabar atas jetik ada apa kau. Mesti. Tu lah kita kan ada dua. Ya, Biar pergi bulan. Dua patah. Oh. Tu doktor kata dia punya ni apa ni? Dah untuk sembuh balik tu makin masa Makin masa. Ya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan banyak Abang Mi boleh jalan seperti sedia kala lah, insya-Allah. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan penderma di luar sana, kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.